terjadi, ingat, mad badal ini akan terjadi apabila hamzah yang berbaris atas, berbaris bawah ataupun berbaris depan, kemudian hamzah ini berjumpa dengan mad alif, berjumpa dengan mad waw, berjumpa dengan mad ya, maka tuan-tuan dan puan-puan, mad inilah yang akan kita namakan sebagai mad badal. Mad inilah yang akan kita namakan sebagai mad badal. Jangan risau, kita bagi contoh sekarang ini. Jadi penting kena ingat dahulu, macam mana mad badal terjadi? Mad badal terjadi apabila hamzah berjumpa dengan mad. Hamzah berjumpa dengan mad. Mad inilah yang kita namakan sebagai mad badal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang kita bagi contoh. Amanah. Amanah. Hamzah berjumpa dengan mad alif. Mad inilah yang kita namakan sebagai mad badal. Kita bagi contoh lagi. Utu. Hamzah berjumpa dengan mad waw. Mad waw inilah yang kita namakan sebagai mad badal. Faham? Sekarang hamzah berjumpa dengan mad ya. Maka mad ya inilah yang kita namakan sebagai mad badal. Nampak tak? Mad alif, mad waw, mad ya. Mad alif, mad waw, mad ya. Maka hamzah berjumpa dengan mad, hamzah berjumpa dengan mad, hamzah berjumpa dengan mad. Mad inilah yang kita namakan sebagai mad badal. Panjanglah dia dengan 2 harakat. Faham? Sekarang faham kemejaan